Okey, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang saya Mazda CX-3. So, owner datang daripada pantai timur guys. Sini Ampang KL. Memang jauh. Tapi sebabkan keselesaan, owner datang juga untuk datang ke sini untuk kita setting exhaust. Okey, kereta ni tahun 2019. Kereta ni owner cakap bawa rasa tak sedap sikit lah. Berbuai sikit dan hentakan yang kuat sebab exhaust terlalu lembut. Jadi bila kami masuk dekat tester mesin, kita test depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. You guys boleh tengok bacaan dia 40 depan kiri, 35 depan kanan, 33 belakang kiri dan 40 belakang kanan. So bacaan sini memang tinggi guys. Jadi bila kau bacaan ground contact yang lebih daripada 20, memang you guys akan rasa buai. Jadi kita buka absorber tu dengan bacaan macam tu, kami tekan. You guys boleh tengok formen kami tekan sebelah tangan je. Memang lembut sangat guys. Bila lembut, sebab itulah bawa tak selesa. Jadi untuk selesaikan masalah absorber ni, kita refurbish kepada 40% stiffer mengikut keberatan kereta dia, barulah you guys akan rasa lebih sedap. So selepas kita dah refurbish semua, kita pasang dulu sebelum kita test kereta ni. So kemudian dah pasang depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, dah pasang dengan sempurna dan kita check semua wear and tear, kemudian baru kami pasang. Bila pasang, saya pun test, memang sedap, memang firm. Jadi selepas itu barulah kita masuk semula dekat tester mesin untuk kita dapatkan bacaan ground contact, berapakah bacaan ground contact dia. So you guys boleh tengok depan kiri kita test 14, depan kanan 14, belakang kiri 15 dan belakang kanan 13. Semuanya di bawah 20. So dekat situlah kestabilan kereta tu akan terbukti. Tak percaya? Kalau you guys pakai CX-3, cuba goyangkan macam ni. Ini dah tak boleh goyang dah. Jadi itulah dia 40% stiffer yang kami buat. So kepada you guys kat luar sana, guna CX-3, CX-5, ada masalah absorber berbuai ataupun rasa terhentak, jangan risau, masuk dekat link bio saya ataupun dekat bawah ni, kat skrin ni ada nombor saya. Direct saya, Roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye bye. Assalamualaikum.